sejahtera, saya Dr. Haris Abdul Rahman. Hari ini saya ingin bercakap tentang anemia selepas bersalin. Apabila kita menyebut tentang anemia, maksudnya paras hemoglobin dalam darah lebih rendah daripada biasa. Hemoglobin ialah bahagian dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh badan. Jika parasnya rendah, badan boleh terasa lebih letih atau kurang bertenaga. Dalam konteks selepas bersalin, biasanya istilah ini merujuk kepada anemia yang berlaku dalam tempoh beberapa minggu pertama selepas melahirkan anak ketika mereka berpantang. Ini adalah satu perkara yang selalu berlaku dan dalam banyak kes ia adalah ringan serta boleh dirawat dengan baik. Salah satu punca yang paling biasa ialah kehilangan darah semasa proses kelahiran. Setiap kelahiran memang melibatkan sedikit kehilangan darah, sama ada kelahiran normal atau pembedahan caesarean. Jika kehilangan darah itu agak banyak, paras hemoglobin selepas bersalin boleh menjadi rendah. Selain itu, ramai wanita sudah mempunyai simpanan zat besi yang agak rendah semasa hamil. Kehamilan memerlukan banyak zat besi kerana badan perlu menghasilkan lebih banyak darah untuk ibu dan juga bayi. Jika simpanan zat besi tidak mencukupi sebelum bersalin, keadaan anemia boleh menjadi lebih ketara selepas kelahiran. Ada juga keadaan di mana pemakanan selepas bersalin tidak begitu mencukupi, terutamanya apabila ibu terlalu sibuk menjaga bayi yang baru lahir. Kurang pengambilan zat besi dalam makanan boleh melambatkan proses pemulihan paras darah. Dalam kebanyakan kes, anemia selepas bersalin adalah ringan. Namun ada beberapa simptom yang boleh muncul. Antaranya ialah rasa cepat letih, pening, mudah sesak nafas apabila melakukan aktiviti ringan atau rasa jantung berdenyut laju. Ada juga ibu yang merasakan badan agak lemah atau sukar untuk kembali bertenaga selepas kelahiran. Walau bagaimanapun, simptom-simptom ini juga boleh berlaku kerana keletihan biasa selepas bersalin. Sebab itu penting untuk menilai keadaan secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan satu bacaan darah sahaja. Rawatan untuk anemia selepas bersalin biasanya bergantung kepada tahap anemia tersebut. Jika ia ringan, selalunya rawatan paling biasa ialah suplemen zat besi. Tablet zat besi membantu badan menghasilkan semula sel darah merah dan menaikkan paras hemoglobin secara beransur-ansur. Doktor juga mungkin menasihatkan perubahan pemakanan. Makanan yang kaya dengan zat besi termasuk daging merah, hati, ikan, ayam, sayur berdaun hijau gelap dan kekacang. Mengambil makanan yang mengandungi vitamin C bersama makanan ini boleh membantu penyerapan zat besi dengan lebih baik. Dalam keadaan tertentu, jika anemia lebih ketara atau ibu tidak dapat mengambil tablet zat besi, rawatan lain seperti zat besi melalui suntikan atau infusi mungkin dipertimbangkan. Jarang sekali, jika anemia sangat teruk dan ibu mempunyai simptom yang jelas, pemindahan darah mungkin diperlukan. Mengapa penting untuk mengenali anemia selepas bersalin? Kerana paras darah yang terlalu rendah boleh menjejaskan tahap tenaga ibu. Ini boleh mempengaruhi pemulihan selepas kelahiran dan juga keupayaan ibu untuk menjaga bayi dengan selesa. Namun pada masa yang sama, penting juga untuk tidak terlalu risau jika bacaan darah sedikit rendah selepas bersalin. Dalam banyak keadaan, badan akan pulih secara beransur-ansur dengan rawatan yang sesuai dan pemakanan yang baik. Perkara paling penting ialah memahami bahawa setiap ibu mempunyai perjalanan pemulihan yang berbeza. Bacaan darah hanyalah satu bahagian daripada gambaran keseluruhan kesihatan. Kesimpulannya, anemia selepas bersalin adalah keadaan yang biasa berlaku, selalunya berkaitan dengan kehilangan darah semasa kelahiran atau simpanan zat besi yang rendah, dan dalam kebanyakan kes ia boleh dirawat dengan baik. Jika anda baru bersalin dan mengalami keletihan yang luar biasa, pening atau tidak pasti tentang keputusan ujian darah anda, berbincanglah dengan doktor anda. Penilaian yang ringkas selalunya sudah cukup untuk memastikan semuanya berada dalam keadaan yang baik.